Saya sudah suara lokal parti, bergabunglah dengan lokal parti. Berbui mulut saya. Berapa tahun sudah? What response do I get? Coming from them, they said, no, we don't want to work with Warisan. It's up to them. When I say that, to unite. But don't be united for the sake of just greed, intention. Power, itu, jawatan saja. No. We have to be united as a Sabahan to resolve the problem of what the Sabahan people is facing now. Not our party punya problem. Star dan PBS mungkin akan bergabung. Berita penggabungan kedua parti ini mula timbul apabila Presiden Star Datuk Dr. Jeffrey Kitingan menyuarakan pendekatan ini untuk mengukuhkan kedua-dua parti berasaskan Kadazan Dusun dan Murut KDM sebelum PRN yang akan datang. Penggabungan itu tetap dijalankan dan hanya semada dia berlaku sebelum atau selepas pilihan raya. Kita cuba-cuba apa ini buat kalau cukup masa buat sebelum pilihan raya. Dan ini ada kebaikannya lah. Sebab kita ini masing-masing dan kita mempunyai perjuangan yang sama, tapi berebut kursi nanti macam-macam lagi. Jadi lebih baik kita bergabung dan bersatu. Dalam gabungan banyak parti. Kalau itu parti di dalam gabungan itu bergabung lagi akan lebih mantap lagi, lebih kurang parti-parti politik dalam satu gabungan. Itu saja. Parti Solidariti Tanah Airku STAR menyatakan kesediaan untuk bergabung dengan Parti Bersatu Sabah PBS sebagai persiapan menghadapi pilihan raya negeri ke-17 PRN 17. Ketika ini, STAR memiliki 6 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan seorang ahli parlimen, sementara PBS memiliki 7 ADUN dan seorang ahli parlimen. Jeffrey yakin bahawa penggabungan kedua-dua parti boleh direalisasikan sebelum Dewan Undangan Negeri DUN Sabah dibubarkan dengan harapan meraih kemenangan besar. Kati macam perbincangan kerusi antara PBS STAR dan JRS dan keseluruhannya. Setakat ini di antara PBS dan STAR memang kami sudah berbincang beberapa kali dan kita mengharapkan supaya persefahaman antara PBS dan STAR ini akan dapat dimutamadkan dalam masa yang terdekat. Dr. Sri, when talking about collaboration, then is Warisan also in the picture? Do you would STAR consider working together with Warisan? We work together with any local party. And if we want to regard Sabah as rumah kita dan rumah kita jaga, we have to be consistent and work together with everybody. Unity is duty. So that is the only way to move forward, just like Sarawak lah. Well, I hope there will be more ladies, women candidates in the coming election, and we hope that we have strong representation of women. Thank you. What is the formula or strategy for PBS and STAR to finalize the negotiation of the seats? Well, actually we hope that although we talk about the merger saying election tunggu lagi after the election lah, tapi I think there is an urgent need to finalize it even before the election. Yeah. Datuk, how are you? Datuk, STAR has come a long way from an indigenous party. Now you gain a lot of support. I mean, from the Chinese. So back to the same question: is STAR seriously looking into Chinese areas, to contest in Chinese areas? Well, STAR is a party for all, and we don't discriminate, we don't choose. If the rakyat give us the support in any part of Sabah, including the Chinese area, we respond, and that is how we look at things, because
Unity is duty. When you talk about unity, Dato, is it a local party unity Yes. or a local party unity? Yeah, local party unity. I mean, when we established Malaysia, there is an understanding that we in Sabah, Sarawak, these three regions merged as equal partners, and as equal partners, we have our special autonomy, we have our special rights, and the seats have already been demarcated. How many seats in Sabah, how many seats in Sarawak, how many in Semenanjung. So we have already divided those seats, and we have already decided that we merge. That means the merger and the collaboration is at the central level. So we govern because that is the concept of Malaysia's merger, and we collaborate. So if you have 100 seats, if we only have 10, and why you come and take the 10 away? We have enough. So that means if you bring your party here and take our seats, it is colonial proxy. That means you want to control everybody, and you are not recognizing and respecting the formula of collaboration or merger. Yeah, okay. Datuk Johniston Bangkuaik, Ketua Penerangan Gabungan Rakyat Sabah GRS yang juga merupakan Ketua Penerangan PBS menyatakan bahawa cadangan untuk menggabungkan Parti Bersatu Sabah PBS dan Parti Solidariti Tanah Airku STAR wajar dipertimbangkan. Namun, beliau menekankan bahawa perbincangan dan tinjauan yang teliti antara pemimpin kedua-dua parti perlu dilakukan terlebih dahulu. Johniston menyatakan sokongannya terhadap sebarang idea dan langkah yang dapat mempromosikan perpaduan dan memperkukuh GRS. Bagaimanapun, beliau menegaskan bahawa idea tersebut harus dibincangkan secara menyeluruh oleh majlis tertinggi kedua-dua parti. Johniston menyatakan bahawa penggabungan PBS dan STAR dapat mencerminkan transformasi yang strategik dalam lanskap politik Sabah yang dinamik. Fokus utama adalah untuk mengukuhkan perpaduan dan gabungan GRS di peringkat negeri. Adakah PBS dan STAR perlu bergabung untuk menghadapi PRN ke-17?